Okay, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Jadi hari ni saya nak bertanya lah. You guys pernah tahu tak tentang dolphin? Dolphin ni dah jadi kereta. Dulu ada Honda Civic Dolphin. EG Dolphin kan. Sekarang ni ada sebiji lagi Dolphin. Nak tahu tak kereta apa? Dan lagi satu, dulu Dolphin ni ada dekat mesin je. Okay, sekarang dah jadi kereta, iaitu BYD Dolphin. Okay, kereta ni agak baru juga. Jadi owner ni datang daripada sekitar KL. Dia kata kereta ni lembut, kereta baru. Tapi sebab dia memang buat untuk comfort. Tetapi bila terlalu lembut dia rasa tak sedap. Sebab apa saya cakap dia lembut? Kalau saya goyang, nampak tak dia punya roll tu? Terlalu lembut lah. Jadi owner cakap sebab sebelum ni kami dah buat BYD Dolphin juga. Lepas tu kami buat EV car untuk BMW. Kali ni untuk BYD Dolphin pula. Jadi dengan kelembutan macam tu, sekejap lagi kita akan masuk dekat tester mesin. Kita ambil bacaan reading dia. Berapakah bacaan dia yang membuatkan dia lembut. Okay, so guys, stay tuned. BYD Dolphin dah keluar. Okey, you guys boleh tengok bacaan dia. Depan kiri 29, depan kanan 31, belakang kiri 36. So ini absorber dia. Kita tengok yang bacaan 36 tu. Allah. Macam ni saya tekan. Viking lah. Viking ke apa? Oh bukan. Macam ni bacaan dia. Memang lembut. Berbuai-buai lah. Okey, ini bacaan yang 31 depan. Allah. Sebelah tangan pun boleh tekan. Memang lembut sangat guys. Jadi dengan bacaan macam tu memang absorber ni akan lembut. So sekejap lagi kita akan refurbish. Sebabkan ini kita tak ada ready stock. So kita kena buat pada keretanya. Jadi ambil masa sikit. So sekejap lagi dah siap. Saya akan tunjukkan macam mana compression yang dibangun dia. Okay, so guys, stay tune. Okay guys, nampak tak saya bersama jejaka-jejaka tampan. Nama siapa? Nama saya Doloh Azad. Kau dah kahwin belum? Belum. Tunggu berani Saya memang suka kacau dia orang. Okay, so sekarang ni absorber BYD Dolphin EV car dah siap. Aku tak larang nak tekan. Aku tekan. Gerah. Gerah. Gerah Gerah. Yang depan pula. Aku tak tahu kau boleh tekan tidak yang depan ni. Saya kuat bang. Kuat Saya kuat. Lagak Lagak je kuat. So itulah dia compression dari bang, nampak? Dia naik cantik je. Sekejap lagi kami yang pasang. Lepas tu last, untuk confirmkan absorber ni tak lembut dah, kita akan naik kat tester mesin. Okay, so guys, stay tune. Okay guys, Alhamdulillah BYD EV car tahun 2024 dah siap. Jadi bila dah siap tu, kita tengok dulu body roll dia. Okay, kita tengok body roll Body roll dah tak ada guys. Sebab apa body roll dah tak ada? Sebab bacaan depan kiri dia 15, depan kanan 16, belakang kiri 17, belakang kanan 15. So itulah result untuk BYD Dolphin tahun 2024. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan EV car, rasa berbuai, saya tahu memang berbuai dan lembut. Ada masalah tu, rasa nak settlekan, masuk dekat link bio saya ataupun dekat skrin ni ada nombor saya, boleh direct Roger saya terus. InsyaAllah kita settlekan. So jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting kekalkan original absorber dan Raiba Auto, whack the corner. Bye-bye.